Bayangkan satu kampung di puncak bukit. Malamnya tebal, angin sejuk dan api yang sepatutnya menghangatkan keluarga, tiba-tiba jadi api yang memakan segalanya. Rumah dibakar, orang dewasa dibunuh, wanita dan kanak-kanak dibawa pergi. Dan dalam kegelapan itu, seorang lelaki terselamat. Bukan kerana dia kuat, tetapi kerana dia kebetulan tidak ada di atas bukit ketika serangan berlaku. Namanya, orang kaya pemanca Panglima Kulo. Dalam sejarah, ada pahlawan yang namanya terpahat pada monumen. Ada juga pahlawan yang namanya hanya hidup dalam suara orang kampung, dalam upacara peringatan, dalam langkah kaki yang naik semula ke bukit yang pernah berdarah. Kisah ini berlaku di Sarawak, di daerah Bau, di sebuah bukit yang hari ini dikenali sebagai Bung Bratak. Menurut laporan dan penulisan tempatan seperti Dayak Daily, Sarawak Tribune dan penerangan sejarah setempat, Bung Bratak pernah melalui satu episod hitam pada akhir 1830-an, sekitar 1837 hingga 1838, bergantung pada versi rekod dan ingatan komuniti. Tetapi ini bukan kisah untuk menyalakan api kebencian. Ini kisah untuk memahami bagaimana satu komuniti bertahan dan bagaimana seorang pemimpin memilih jalan paling sukar, mencari kembali manusia yang hilang. Bung Bratak bukan sekadar bukit. Ia seperti peti simpanan identiti bagi Jagoi Bratak, salah satu subkumpulan Bidayuh. Beberapa tulisan menyebut komuniti ini sudah berakar di kawasan itu sejak ratusan tahun, dengan naratif sekitar 750 tahun sering diulang dalam liputan peringatan Bung Bratak Day dan penerangan sejarah setempat. Di atas bukit ini, kehidupan dibina dengan logik yang mudah tetapi mendalam. Tanah tinggi memberi perlindungan. Pemandangan luas memberi amaran awal. Dan hubungan antara rumah, ladang dan hutan menjadi nadi kelangsungan. Kajian akademik tentang Bung Bratak Heritage Centre turut menekankan bagaimana binaan seperti baruk dan rumah panjang bukan sekadar seni bina, tetapi simbol budaya yang menyimpan nilai komuniti. Dan sebab itu, bila bukit ini diserang, ia bukan sekadar kerosakan fizikal. Ia serangan terhadap satu rumah besar yang bernama warisan. Untuk memahami tragedi Bung Bratak, kita perlu ingat satu perkara. Sarawak pada awal abad ke-19 bukan Sarawak yang kita kenal hari ini. Ia ruang yang penuh persaingan kuasa, konflik tempatan dan corak peperangan zaman itu. Dalam satu penulisan di Sarawak Tribune, serangan ke atas Bung Bratak dikaitkan dengan kumpulan dari kawasan Skrang dan disebut berhubung dengan figura kuasa tempatan seperti pengiran mahkota dalam konteks politik ketika itu. Ini bahagian yang sensitif, jadi kita letak dengan jelas. Kisah ini tidak wajar dijadikan senjata untuk menyerang mana-mana kaum hari ini. Ini kisah sejarah abad ke-19 dan sejarah selalu datang bersama luka yang rumit. Yang kita cari bukan musuh moden. Yang kita cari ialah kebenaran tentang apa yang berlaku dan bagaimana manusia memilih untuk bangkit semula. Dalam banyak kisah lama, serangan Bung Bratak sering diceritakan apa yang berlaku, tetapi tidak selalu diterangkan kenapa sampai begitu dahsyat. Namun, beberapa sumber beri petunjuk yang konsisten. Dalam tulisan Sarawak Tribune bertarikh 4 Jun 2021, serangan dari Sekrang itu disebut berkait amalan nayau atau headhunting dengan kepercayaan bahawa kepala manusia diperlukan untuk tujuan ritual, termasuk untuk menenangkan dewa demi hasil tuaian. Dan sumber yang sama menyebut selepas serangan, wanita serta kanak-kanak dibawa sebagai tawanan atau hamba. Sebab itu, serangan dibuat dengan cara yang memutuskan daya melawan komuniti. Kedua, ada lapisan politik. Sarawak Tribune juga menyebut Sekrang ketika itu aligned dengan figura kuasa setempat seperti pengiran mahkota, yang menggambarkan bagaimana serbuan boleh berlaku dalam iklim kuasa yang kacau, bukan semata-mata konflik setempat. Dan bila kita lihat gambaran lebih besar, dalam kajian J.H. Walker 2025
tentang Borneo abad ke-18 dan 19, budaya serbuan, nayau dan aktiviti mengambil tawanan dijelaskan sebagai sebahagian daripada politik ekonomi dan konflik zaman frontier yang sukar dikawal. Jadi, bila kita tanya kenapa sampai kejam, jawapannya biasanya bukan satu sebab tunggal. Ia gabungan ritual, prestij perang, ekonomi tawanan dan politik kuasa pada zaman itu. Dan ini penting, ia konteks sejarah abad ke-19, bukan label untuk sesiapa hari ini. Menurut sumber setempat, serangan itu berlaku sekitar 1838. Rumah-rumah dibakar, harta dirompak, orang dewasa dibunuh dan kanak-kanak diculik. Itu ringkasan yang muncul jelas dalam laporan seperti Suara Sarawak dan ia seiring dengan naratif yang sering diulang dalam liputan sejarah Bung Bratak. Di sinilah muncul detik yang menentukan nasib Panglima Kulo. Menurut beberapa sumber tempatan, ketika serangan berlaku, Panglima Kulo berada di kawasan tanaman padi di kaki bukit bersama beberapa orang yang lain dan kerana itulah dia terselamat. Bayangkan perasaan itu, bila kamu naik semula ke puncak dan tempat yang kamu panggil rumah sudah jadi arang. Yang tinggal hanya sisa dan yang hilang bukan barang, tetapi manusia. Tentang jumlah tawanan, sumber berbeza-beza. Sarawak Tribune pernah menyebut lebih 100, dengan sesetengah versi lisan menyebut angka yang jauh lebih besar. Dalam sejarah, perbezaan angka seperti ini biasa berlaku kerana ada angka yang datang dari laporan dan ada angka yang lahir dari ingatan keluarga, diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi inti tragiknya sama. Ada yang dibawa pergi dan ramai yang tidak pulang pada hari itu. Di sinilah kita bezakan pahlawan dan pemimpin. Pahlawan mungkin menang dalam satu pertempuran. Pemimpin pula menang dalam perjalanan yang panjang, perlahan dan menyakitkan. Selepas serangan, Panglima Kulo bukan sekadar berkabung, dia bertindak. Sumber seperti Brooke Trust merekodkan bahawa pada tahun 1841, Panglima Kulo membuat rayuan kepada Rajah James Brooke meminta bantuan untuk membebaskan tawanan. Dan sumber tempatan seperti Suara Sarawak juga menceritakan rentetan yang sama. Kulo mendapatkan pertolongan Brooke dan berusaha membawa pulang kanak-kanak yang diculik. Perkara ini penting kerana di sini Panglima Kulo bukan digambarkan sebagai tokoh mitos semata-mata. Dia muncul sebagai individu yang namanya tercatat dalam naratif era pentadbiran Brooke dan diingat sebagai pemimpin komuniti. Malah, dalam satu rujukan ringkas tentang tokoh ini, beliau disebut sebagai orang kaya pemanca Panglima Kulo ketika era Brooke. Tahun 1841 menjadi tahun yang sering disebut sebagai titik pulang. Menurut catatan Brooke Trust, selepas rayuan Panglima Kulo, Rajah James Brooke bergerak ke kawasan Skrang dan mengamankan pembebasan 700 tawanan lalu membawa mereka kembali ke Bung Bratak. Kita perlu sebut ini dengan disiplin. Angka 700 itu adalah angka yang dinyatakan oleh sumber Brooke Trust dan ia menjadi antara angka paling kuat yang sering dipetik bila orang membicarakan tragedi ini. Apapun angka tepatnya, bayangkan maknanya dari sudut manusia. Setiap tawanan yang pulang bukan sekadar statistik. Mereka anak, mereka ibu, mereka saudara, mereka waris. Dan selepas episod itu, beberapa sumber tempatan menyebut Bung Bratak dibina semula pada 1841 di bawah kepimpinan Panglima Kulo dengan bantuan Brooke. Kemudian, naratif sejarah setempat juga menyebut bahawa selepas 1841, komuniti Jagoi Bratak berkembang semula dan lahir banyak penempatan baharu di Bau dan Lundu yang mengaitkan asal-usul mereka dengan Bung Bratak. Di sini, sejarah menjadi seperti parut. Ia tidak hilang, tetapi ia menutup luka, cukup untuk manusia hidup semula. Hari ini, Bung Bratak bukan hanya dikenang, ia diraikan. Setiap 1 Mei, komuniti menyambut Bung Bratak Day sebagai tanda ingatan kepada tragedi 1838 dan ketahanan komuniti Jagoi Bratak.
Dan di atas bukit itu juga berdiri Bung Bratak Heritage Centre. Menurut liputan Dayak Daily, pusat ini diusahakan oleh Bung Bratak Heritage Association dan projeknya disokong dari sudut pembangunan termasuk nilai pembiayaan yang pernah dilaporkan dalam berita tempatan. Yang lebih penting, pusat ini menjadi tempat kembali sebab dalam banyak komuniti, apabila sesuatu tragedi terlalu besar, manusia ada dua pilihan, sama ada melupakan atau mengingati dengan cara yang sihat. Bung Bratak memilih cara kedua dan pada tahun 2022, Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jabatan Muzium Sarawak telah mengisytiharkan dan menggezetkan Bung Bratak sebagai tapak bersejarah, sesuatu yang turut dilaporkan oleh Sarawak Tribune dan Dayak Daily. Ini bukan sekadar simbol, ia pengakuan rasmi bahawa bukit itu memegang nilai sejarah untuk seluruh negeri. Sekarang kita tanya dengan jujur. Kenapa kisah ini tidak sepopular naratif arus perdana di sekolah? Jawapannya biasanya begini. Sejarah yang dominan sering dibina daripada dokumen yang dominan. Sedangkan banyak kisah komuniti hidup dalam tradisi lisan, peringatan tahunan dan memori keluarga. Namun menariknya, kisah Panglima Kulo bukan hanya hidup dalam lisan. Ia juga muncul dalam rekod naratif pihak berkaitan era Brooke seperti yang dirujuk oleh Brooke Trust dan ia dirumuskan semula oleh media tempatan dalam konteks warisan hari ini. Dan bila kita lihat lebih luas, Arkib Negara Malaysia turut menyimpan koleksi berkaitan Papers of the Brookes of Sarawak, menunjukkan bahawa banyak bahan sejarah era itu wujud dan boleh diteroka oleh pengkaji. Maka mungkin persoalannya bukan tiada sumber, tetapi kita belum cukup kerap menoleh ke Borneo ketika membina naratif besar tentang sejarah Malaysia. Bung Bratak mengajar satu perkara yang lembut tetapi berat. Ada masa, kemenangan bukanlah menewaskan musuh, tetapi memulangkan manusia kepada keluarganya. Dan dalam kisah ini, Panglima Kulo bukan pahlawan yang kita ingat kerana pedangnya. Kita ingat dia kerana langkahnya. Langkah yang turun dari bukit yang hangus. Langkah yang mencari bantuan. Langkah yang tidak sanggup membiarkan kanak-kanak itu hilang begitu sahaja. Menurut Brooke Trust, rayuannya pada 1841 menjadi titik yang membawa kepada pembebasan ratusan tawanan. Dan menurut naratif komuniti hari ini, setiap kali 1 Mei disambut di Bung Bratak, ia bukan sekadar festival. Ia sumpah sunyi bahawa sejarah tidak akan ditinggalkan di dalam abu. Jika anda berasal dari Sarawak atau ada keluarga Jagoi Bratak, Bau atau Lundu, kongsikan di komen. Apa yang anda dengar tentang Panglima Kulo? Dan jika anda mahu saya sambung dengan siri pahlawan Borneo yang lain, tulis nama tokoh yang anda rasa patut dibawa naik ke permukaan. Di description nanti, saya akan letakkan senarai rujukan untuk bacaan tambahan supaya kita belajar sejarah bukan dengan emosi semata-mata, tetapi dengan bukti, dengan hormat dan dengan hati.